Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya bukan nak review tentang Osmo Pocket 3. Kepada sesiapa yang ingin mencari kamera yang terbaik, yang mesra pocket dan mengikut bajet masing-masing, kenapa Osmo Pocket 3 ni masih lagi boleh digunakan pada tahun 2026 ini? Saya akan terangkan kepada anda 5 sebab kenapa DJI Osmo Pocket 3 ini masih lagi digunakan pada tahun 2026 ini. Okey, kita buka dulu DJI Osmo Pocket 3 ni. Okey, Osmo Pocket 3 ni adalah kereta combo. Kita tengok apa yang ada kereta combo ni dalam ni ya. Oh, okey. Dia didatangkan dengan bag. Bag dia, orang cakap user friendly lah bag dia. Okey, kat dalam ni kita ada kamera. Okey. And kita ada yang ni kita kenali sebagai extend supply power lah. Yang ni yang tak ada dekat DJI Osmo Pocket 4, tapi ada dekat DJI Osmo Pocket 3. Yang ni yang kita nak lah, orang cakap, sebab tu dipanggil kereta combo. Dia sekali, kita bayar sekali. Kalau tidak kita kena beli asing kalau DJI Osmo 4 tu. Okay, so yang ni dia punya mini tripod dia. Okay, so yang ini pun sama. Untuk tripod juga ikut kesesuaian lah. Kalau nak yang pendek sikit pakai ini. Kalau nak yang lebih panjang boleh pakai ini, dia boleh sekalikan. So kat dalam ni macam biasalah, ada kabel, ada beberapa, this is mic. This mic. Mic dia pun disertakan sekali. Okay, so inilah barang-barang dia. So dia sangat compact and senang nak simpan barang semua tak hilang. Yang pertama, harga Osmo Pocket 3 sekarang dah turun hampir 1,000 berbanding masa mula-mula keluar dulu sekitar 3,000. Tapi saran dengan harga kira-kira 2,000 je. Jadi kalau nak jimat tak payah beli Osmo Pocket 4, beli je yang Osmo Pocket 3 ni. Sebab yang kedua, kenapa Osmo Pocket 3 ini masih sesuai untuk digunakan ketika ini? Kerana dari segi desain dan rupa bentuk Osmo Pocket 3 ini, ianya hampir sama dengan desain Osmo Pocket 4 yang terbaru. Cuma ada beberapa penambahan seperti button, software, aksesori dan ianya agak lebih panjang sedikit, tetapi fungsinya masih tetap sama. Kalau anda pakai Osmo Pocket 3 ini, orang tak perasan pun yang ni model lama. Sebab yang ketiga, kualiti rakaman video dan gambar dari kamera Osmo Pocket 3 ini tidak jauh berbeza jika dibandingkan dengan siri yang terbaru Osmo Pocket 4. Cuma, kalau video waktu malam itu adalah nampak perbezaan sedikit, yang mana Pocket 4 lebih cerah berbanding Pocket 3. Kalau dilihat dari segi mutu rakaman video, tak jauh beza sangat pun. Sebab sensor kamera yang digunakan pada Osmo Pocket 4 masih sama dengan sensor yang ada pada kamera Pocket 3. Sebab yang keempat, jika anda membeli Osmo Pocket 3 ini, anda akan dapat battery handle yang mana ia bertindak sebagai power bank untuk kamera anda. Tetapi kalau anda beli Osmo Pocket 4, dia tidak didatangkan sekali dengan battery handle di dalam package combo kereta ini. Kena beli asing. So dalam package combo kereta untuk Osmo Pocket 3 dah dapat dah battery handle ini yang sangat berguna untuk memanjangkan saiz kamera selain daripada bertindak sebagai power bank untuk cas kamera anda. Sebab yang kelima, apa yang ada dalam kereta combo Osmo Pocket 4 ini anda akan dapat juga dalam kereta combo Osmo Pocket 3 seperti tripod, bag, mic, wide angle lens. Cuma terdapat beberapa penambahan di dalam package Osmo Pocket 4 seperti mic mini yang terbaru dan juga lampu. Baiklah, sekarang kita lihat hasil rakaman video dan gambar yang berjaya dihasilkan oleh kamera DJI Osmo Pocket 3 ini. Morning comes too early, hands already warm, working for a better day, trying to keep me warm. Boss man count his tally,
count or turn. Fair don't come easy. I had to stand and fight for mine. Oh Lord, hear me now. Working, better day, keep me warm. People talk about difference, but I just see the same. Every heart need kindness, every soul need a name, and we're deep. Children laughing somewhere, sounds of better days. Keep the light inside you, don't let the darkness stay. So sing a song for mercy, sing it clear and kind. We all walk this same good earth, just trying to ease our mind. Itu tadi 5 sebab kenapa DJI Osmo Pocket 3 ini masih valid lagi digunakan pada tahun 2026. Walhal DJI Pocket 4, Osmo Pocket 4 baru saja dilancarkan pada April 2026 ini. Ini kerana DJI Osmo Pocket 3 ini dia lebih murah, dia lebih mesra poket. Bukannya DJI Pocket 4 ni dia tak bagus, tetapi kenapa kita boleh dapatkan kualiti hasil gambar yang sama seperti yang baru dengan harga yang jauh lebih murah. Sekian saja video untuk kali ini. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share. Terima kasih.